Walaupun anda bersumpah yang anda tidak bersalah, hukuman penjara tetap menanti. Bukan setahun dua, tetapi 46 tahun. Inilah yang dialami oleh Iwa Hakamada, seorang bekas peninju profesional dari Jepun. Pada tahun 1966, dia dituduh membunuh satu keluarga termasuk majikan dan anak-anaknya. Pihak polis melaporkan bahawa dia mengaku bersalah. Tetapi Iwa menegaskan, "Aku hanya mengaku kerana diseksa." Dalam sistem keadilan di Jepun, 99% individu yang dituduh itu akan didapati bersalah dan hukuman mati menanti. Ironinya, dia tidak dihukum serta-merta. Dia menghabiskan masa bertahun-tahun dalam sel isolasi, menunggu saat dirinya digantung. Segalanya berubah apabila muncul teknologi DNA dan mengejutkan bahawa bukti utama yang dikemukakan ternyata palsu. DNA yang ditemukan bukan milik Iwa. Pada tahun 2014,